Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca sekalian kerana anda sudi meluangkan masa untuk menonton video saya tentang cara bacaan hukum ikhfa' hakiki. Baik, di dalam penerangan ini saya akan menunjukkan cara-cara bacaan ikhfa' hakiki menurut hukum tajwid. Seperti mana yang telah diterangkan bahawa cara bacaan ikhfa' ialah kita datangkan makhraj huruf-huruf ikhfa' tersebut, iaitu nun mati ataupun baris dua disembunyikan di sisi makhraj huruf ikhfa'. Baik, di dalam video ini saya tidaklah akan membaca semua contoh-contoh hukum ikhfa', tetapi saya hanya akan membaca 5 sahaja contoh daripada blog saya. Baik, untuk contoh yang pertama iaitu huruf ta. Makhraj huruf ta ialah hujung lidah yang ditekan pada gusi gigi gunting sebelah atas. Di dalam contoh tersebut iaitu nun mati bertemu dengan ta. Baik, cara bacaannya ialah wala antum, wala antum. Itu cara bacaannya. Kita datangkan makhraj huruf ta dan dengung 2 harakat. Baik, untuk contoh yang kedua iaitu huruf fa. Huruf fa. Baik, makhraj huruf fa ialah bibir mulut dalam, sebelah bawah mengenai hujung gigi gunting sebelah atas. Fa. Cara bacaannya kal-ihnil manfush, kal-ihnil manfush. Untuk contoh yang ketiga, saya akan menunjukkan bacaan huruf qaf. Huruf qaf. Baik, makhraj huruf qaf ialah pangkal daun lidah diangkat ke langit-langit lembut dan menekan pada anak tekak. Qaf. Qaf. Baik, cara bacaannya kutubun qayyimah, kutubun qayyimah. Baik, untuk contoh seterusnya iaitu huruf tha. Huruf tha. Baik, makhraj huruf tha ialah hujung lidah diletakkan di antara hujung gigi gunting atas dan bawah. Tha. Tha. Baik, cara bacaannya fa amma man thaqulat, fa amma man thaqulat. Baik, untuk contoh yang terakhir saya akan bacakan untuk huruf shad. Huruf shad. Baik, makhraj huruf shad ialah hujung lidah ditekan pada belakang gigi gunting sebelah bawah. Shad. Shad. Cara bacaannya salatihim, salatihim. Itulah tadi contoh-contoh yang telah saya tunjukkan. Walaupun saya tidak menunjukkan semua contoh-contoh huruf ikhfa', tetapi begitulah kaedah yang digunakan, iaitu kita datangkan makhraj huruf-huruf ikhfa' tersebut. Ini bermakna sebelum kita nak membaca, kita kena kenal pasti dulu di mana makhraj huruf-huruf ikhfa' tersebut. Baik, sekiranya anda ada pertanyaan, anda boleh
ajukan kepada saya dengan menggunakan ruangan komen yang disediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.